Kisah Cikgu Radin yang baru posting ke Pedalaman Kelantan tahun 2010. Dia dapat kuartus lama berhabuk. Malam pertama, lepas mandi, pintu utama rumah terbuka luas sendiri. Tutup, masuk bilik, keluar balik, terbuka lagi. Bila Radin call mak dia suruh hati-hati. Sebab masa dalam telefon, mak dia dengar bunyi bising macam ramai orang dalam rumah tu. Dan suara berbisik, "Keluar, keluar." Padahal, Radin duduk seorang diri. Malam paling seram, masa Radin tengah baring nak tidur. Tiba-tiba ada suara bisik betul-betul tepi telinga. "Cikgu, duduk diam-diam ya. Nak test cikgu." Belum sempat Radin fikir, dia terus dipeluk kuat dari belakang. Dakapan tu kemas dan menyesakkan nafas. Radin kaku, jantung berdegup macam nak pecah. Hampir 3 minit dia dalam pelukan peminat misteri tu sebelum dilepaskan. Itu ujian mental paling ekstrim dia pernah kena. Rupa-rupanya, punca gangguan ni sebab Radin gatal tangan. Dia pernah selongkar stor rumah tu dan jumpa cermin antik serta kain kuning. Cermin tu pelik, muka nampak berkabus, macam ada orang hembus nafas walaupun dah lap. Radin bawa barang-barang tu masuk bilik tidur dia. Sejak itu, gangguan makin ganas. Seorang pakcik guard pernah tolong tengok kan? Dia jumpa kuali lama bekas makanan jin dan buang. Malam tu juga, jiran Radin kena kacau. Pintu dicakar dan suara minta air. Benda tu mengamuk barang dia diusik. Radin balik ke Putrajaya untuk convocation. Tengah sembang dengan kawan, tiba-tiba seorang kawan nama Bad yang tak rapat pun tanya soalan pelik. "Rumah kau ada 2 pasu kan? Stor ada cermin dan kain kuning kan?" Radin terkejut beruk. Macam mana dia tahu? Bad sambung dengan muka serius. "Bilik kau ada perempuan cantik rambut panjang. Bilik sebelah ada jin botak bertuncang. Diorang marah kau alihkan cermin tu." Suasana jadi tegang. Bad cakap macam dia pernah masuk rumah tu. 2 minggu lepas tu, Radin call Bad. Rupa-rupanya, Bad tak ingat pun apa dia cakap masa kat Putrajaya. Ustaz bagi tahu, makhluk dari rumah Radin di Kelantan tu ikut Radin travel sampai Putrajaya. Perempuan cantik tu rasuk badan Bad sekejap semata-mata nak sound Radin pasal cermin tu. Gigih betul hantu tu jalan jauh. Bad terpaksa berubat sebab benda tu dah macam melekat kat dia. Akhirnya Radin tahu, dia sebenarnya berkongsi rumah dengan 3 entiti. Jin botak, perempuan cantik dan budak kecil. Radin terus pulangkan cermin dan kain kuning tu ke tempat asal. Gangguan masih ada sikit-sikit, tapi tak seganas dulu. Pengajarannya, kalau duduk rumah lama, jangan memandai-mandai alih barang antik yang ditinggalkan. Silap hari bulan, tuan barang ikut korang balik kampung tuntut hak.